Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurkainina Zahira, wartawan dari TV SKSU. Hari ini merupakan hari yang ketiga Karnival dan STEM. Bermacam-macam aktiviti yang dijalankan seperti Showcase PBD, pameran inovasi, bengkel AI. Mari kita saksikan. Bagi saya, pameran yang cantik ialah seni. Dan bagi saya, pameran yang paling cantik ialah sejarah. Bagi saya, pameran paling cantik ialah sejarah. Bagi saya, pameran yang paling cantik bahasa Arab. Bagi saya, pameran yang paling cantik sangat adalah bahasa Arab. Best ialah seni. Yang paling ada kat sini macam ada. Saya rasa seni ni. Yang paling best kat sini saya suka reka teknologi. Perasaan saya seronok. Saya pun seronok. Hari ni kita rasa gembira sebab best dapat gula-gula. Nyala! Sangat gembira. Sangat seronok. Sangat best. Jadi saya rasa seronok sebab saya dapat bertugas dekat English panel dan saya rasa English panel ialah booth yang paling seronok sebab tengoklah ada macam-macam benda. Dia ada yang bersinar-sinar cerita. Saya Nurkainina Zahira, wartawan dari TV SKSU, ingin memohon 1000 kemaafan jika ada tersalah tutur bicara. Sekian, terima kasih. Bye.